dah ada 16 filter dan 16 mode. Tengok ni. Kita boleh tukar terus masa ambil gambar. Dia ada kamera yang macam ini, yang boleh flip. Skrin dia boleh lipat. Dia ada built-in flash dipanggil. Tak payah edit lah. Ayah tengah buat apa tu? Macam tengah tengok barang baru je. Dani. Ni dia kamera baru daripada Lumos. Nama dia kamera Lumos Evoke. Macam kecil je. Macam kamera kompak dulu-dulu. Kan? Kecil kan? Saiz dia memang pocketnya. Memang cakap tu bawa ke mana-mana pun senang. Serius lah. Tapi macam kecil je. Boleh ke ambil gambar cantik? Ini kau jangan tak percaya. Ini kamera ni, dia punya foto tu boleh sampai 64 megapiksel. Kalau ambil video boleh sampai 4K 30 fps. Kiranya macam kamera mahal lah ni. Memang. Ini memang terbaik. Ini memang kamera walaupun kecil tapi dia punya kualiti dia memang terbaik. Jadi ayah beli mahal ke ni? Taklah. Kamera ni tak mahal sangat. Kalau kita beli yang 32GB baru 259. Tapi kalau yang ambil 128GB tu, harga dia 399. Kira murah jugalah tu. Serius murah ni, memang murah. Memang kalau kita nak bawa pergi mana-mana, mudah, compact dan sangat sesuai untuk kalau kita nak buat vlog yang ringan-ringan. Maksudnya kamera ni lebih kepada kamera santai. Betul. Yang ni memang kamera santai sebab dia ringan dan compact. Mudah untuk dibawa pergi mana-mana. Okey, kalau macam tu, cuba tunjuk sikit hasil gambar dia. Sini. Saya tunjukkan. Tengok ni. Warna dia macam ada vibe plastik lah. Sebab kamera ni ada natural vintage effect. Gambar terus nampak macam style kamera lama. Tak payah edit lah. Tak perlu. Dalam kamera ni dah ada 16 filter dan 16 mode. Kita boleh tukar terus masa ambil gambar. Macam Instagram tapi terus daripada kamera. Lebih kurang macam itulah. Kalau nak ambil gambar jauh, macam dekat gunung ke, kat bangunan ke? Boleh juga. Kamera ni ada 16 kali zoom. Tengok ni. Not bad jugalah. Yang ayah suka lagi satu, dia ada kamera yang macam ini, yang boleh flip. Skrin dia boleh lipat. Kan? Best kan? Senang untuk merakam video masa vlogging. Okey. Terbaik. Ini memang sesuai lah untuk YouTuber yang kecil-kecil. Memang betul. Memang sangat sesuai untuk YouTuber macam ayah ni. Kalau flash ada ke? Memang ada flash. Kalau boleh tengok kat sini, dia ada built-in flash dipanggil. Kalau kita nak ambil gambar waktu malam, memang best. Sangat-sangat terang. Dan kalau kata kita ada tempat-tempat yang gelap pun, memang boleh kita gunakan flash ni. Kalau bateri pula? Dia menggunakan USB-C. Jadi tak ada masalah bateri. Dia punya USB-C ni boleh sambung ke mana-mana. Maksudnya kalau power bank pun boleh charge? Memang boleh. Laptop, komputer ke apa ke, boleh. Yang menggunakan USB-C macam ini. Kalau macam tu, saya nak cuba ambil gambar ayah boleh? Boleh. Nah. Cantik juga gambar ni. Kita tengok. Sharp dia punya tu, gambar tu kan. Dia punya warna pun cantik, vibrant je. Kalau macam ni, kalau nak pergi jalan, kamera ni saya pegang lah. Mana boleh. Tak adalah gambar ayah nanti. Aduh. Apa lagi yang korang tunggu? Dengan RM299, korang boleh dapat kamera yang cukup-cukup bagus, berkualiti dan sangat-sangat compact. Boleh dibawa ke mana-mana dan sangat-sangat best untuk buat vlog dan juga capture momen-momen yang terbaik dalam hidup korang. Jangan tunggu lagi, dapatkan Lumos Evoke daripada Lumos.